Pagi ni saya berada di Ipoh dan saya jalan-jalan cari makan breakfast sehingga ke Pengkalan. Sampailah saya ke Warung Roti Canai Ijam yang terletak di Taman Temara. Ingat saya je gila, tapi owner sini lagi gila. Buat sampai 42 jenis roti canai. Owner recommended saya roti beef cheese black pepper. Nampaknya menarik macam Mickey Mouse. Alamak, sedap ke ni? Okey, ini confirm very sedap. Something very different. Rasanya dia seakan murtabak first time black pepper beef. Kalau bagi Melayu, apa-apa makanan kalau ditambah dengan cheese je terus menjadi lebih mantap. Betul tak? Betul. Saya juga sempat cuba roti kosong mereka. Ini test terakhir. Okey, pas pangkat A1. Rotinya sangat gebu dan lembut. Hari ini dah cuba 2 jenis roti. Masih ada 40 jenis lagi untuk lain hari. Siapa yang pernah makan di sini? Boleh tak share pendapat anda?